Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Ananda pengisi tuan rumah, Kekanda Ishak, Baginda Datuk Hassan dan seluruh keluarga, saudara-saudari hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, majlis ini telah selesai dengan sempurna dan doa-doa telah dipanjatkan yang amat menyentuh hati nurani saya. Saya merasakan keikhlasan dari semua yang hadir agar misi saya dan keluarga sebagai ikhtiar dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dahulu semasa kali pertama saya mendapat serangan sakit jantung 1987, masa saya berada di hospital Pantai, dan saya dalam keadaan dikatakan keadaan yang amat genting, amat memerlukan doa sahaja yang boleh menyelamatkan. Saya ketika itu saya tidak dibenarkan oleh mana-mana orang datang melawat saya. Saya teringat sampai bapa mertua saya, ayah Kak Haji Saleh, datang nak melawat saya daripada kampung. Doktor tidak benar untuk pergi jumpa dengan saya. Dalam serius yang begitu, saya bermimpi pada malam itu. Saya masih ingat sebab ada kena dengan yang sekarang. Saya mimpi saya berada dalam satu dewan yang cukup tinggi. Dewan itu macam dewan bedah, tapi dia amat tinggi. Saya seorang diri atas katil. Tiba datang orang yang tinggi juga, setinggi bangunan tinggi, dan jaga dalam 10-20 meter. Datang orang tinggi juga dengan pakaian seperti pakaian doktor, baju jubah panjang lampu, menarik saya daripada tepi tingkap ke pintu kami itu ke tengah-tengah itu untuk dibuat pembedahan. Maka saya dibedah oleh orang-orang yang tinggi itu sampai habis pembedahan. Jaga pagi besok terasa macam dada saya sakit, pedih. Tiba-tiba masih ingat ketika dengan jelas, pagi-pagi hari itu ada 3 orang datang ziarah saya. Yang mengetahui 3 orang itu, satu ialah Dr. Osman Al-Muhammadi. Datang berawal, bertanya khabar. Dialah yang melihat di dada saya ada satu bekas seperti ditulis. Isteri saya melihat itu betul ada kesan tulisan macam kena duri kecil begitu. Adakah ini satu isyarat pembedahan yang dilakukan nanti tidak bermasalah dan akan sembuh segera? Saya cerita bahawa dapat orang untuk masuk keluarga. Lepas itulah saya dapat kemudahan untuk pergi ke St. Vincent Hospital
di Australia, Sydney, dan pergi pun senang, pembedahan pun kira senang walaupun ada masalah, dan sembuh pun senang, dan pulang dengan selamat, alhamdulillah. Pada ketika itu pun saya masih ingat, ketika nak pergi itu kita berkumpul sembahyang hajat di rumah seorang jemaah haji Jaafar Siddiq di Bel Air Apartment. Doa malam itu dibaca oleh adik saya ingat, Datuk Hassan Dik, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam tadi saya bermimpi telah pulang daripada Langkawi, tidur dalam keadaan nyenyak. Saya dibawa orang kepada satu tempat hendak merawat jantung saya. Saya kata kepada orang itu sudah terlewat, kerana saya sudah ada rancangan untuk pergi membuat pembedahan. Orang tu kata, kalau begitu keadaannya, dia kata sir ala barakatillah. Kita kata sir ala barakatillah. Pergilah, berjalanlah dengan berkat Allah, dan saya jaga sebelum subuh. Jadi ada kena mengena dengan yang kita kumpul pada malam ini, insya-Allah. Dan urusan yang telah kita atur selama ini, terdapat banyak yang Allah berikan kemudahan. Dan appointment dengan Dr. Robin pun kira senang. Appointment dengan Dr. Ellen Yang pun Allah persenangkan kepada kami. Ada pihak yang menolong kami untuk mendapat semua sekali seat business class. Alhamdulillah. Dan untuk mengadakan malam ini pun saya rasa alhamdulillah, kerana anak-anak saya telah berkumpul. Mereka bercadang untuk mengadakan majlis doa selamat, yang terpaksa kita memilih ataupun menjemput sekadar yang mampu dengan tempat ini. So ada sahabat-sahabat yang tak dapat jemputan, itu fahamkan kepada mereka lah bahawa ini yang kita mungkin boleh. Dan saya faham daripada kalangan saudara juga ada yang tidak saya jemput, tapi mereka terpaksa datang atau mau datang juga. Saya kata ahlan wa sahlan, datang, tidak ada masalah. Yang saya sebut awal tadi itu, yang saya kata kita telah bersedia dan semuanya mendapat kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sentiasa meletakkan pasrah, dan saya yakin dengan ikhtiar saja tidak cukup, mesti dengan doa. Doa juga tidak bermakna kalau tidak ikhlas. Ikhlas juga tidak bermakna kalau tidak benar-benar meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas itulah saya terima kasih kepada semua kawan-kawan yang bertanya kabar, yang bertanya tentang dia nak pergi, boleh dihantar ke tidak, dia datang ke rumah ke tidak, dan sebagainya. Saya kata tak boleh pun, tak apa. Tadi ada keluarga diraja datang jumpa dengan saya. Semalam ada keluarga diraja. Kesemuanya mendapat maklum daripada, sama ada daripada kawan-kawan ataupun daripada sumber-sumber yang tidak tahu adakah Facebook dah keluar ke tidak, kita tak tahu. Tapi kesemuanya membayangkan hasrat kesemua agar saya sihat dan saya boleh menyambung perjuangan yang belum selesai. Sebab itu saya penuh yakin melihat kepada kedatangan tuan-tuan, puan-puan saudara-saudari pada malam ini. Dan yang sebelum tadi, daripada tengah hari tadi saya terpaksa melayan ramai orang sampai ke petang tadi pun tak sempat dan nak jumpa semua orang. Ada yang balik mungkin merajuk atau tidak, tak apalah. Walau macam mana pun saya nak sebut, inilah dia saat-saat Allah menguji kita semua, menguji saya dan keluarga, dan menguji kawan-kawan rapat saya, murid-murid rapat saya dan sebagainya. Dan malah
Ini bukan kali yang pertama kita menghadapi saat yang seperti ini. Tapi tadi saya sebut kepada Dr. Amin Arif, saya dengan Huda, anak saya, dan Azlin tadi, saya sebut kepadanya, walaupun pengalaman saya membuat pembedahan ini sudah pun 4 kali dada saya dibuka, walaupun angiogram mungkin dah 30 kali angiogram, thallium scan dalam 4 kali, muntah-muntah saya, MRI scan dibuat, yang paling baru ni di Syaki ada orang yang tersumbat di sini dibuat, semua dibuat. Tapi saya kata bahawa kali ini mungkin kerana umur saya tidak sangat tua tapi lama daripada orang lain, dan saya merasakan bahawa apakah ini ikhtiar pembedahan major operation, kalau begitulah yang dikandaki oleh IJN, yang mampu saya menanggung macam saya menanggung dahulu. Daripada yang pertama, saya rasa saya boleh hadapi, 2-3 boleh dapat. Kali ini saya merasakan bahawa tadi yang saya sebut, adakah ini penghabisan yang badan saya mampu menanggung. Dan saya mengharapkan bahawa setiap kali Allah uji saya, uji yang boleh saya tanggung. Ujian tetap kita kena uji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dengan mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diuji Allah Subhanahu wa taala? Waqad fatanna alladhina min qablihim. Kami dah uji dah orang yang sebelum daripada kamu. Kesemua palayak laman Allah raja sadaku, walayak laman al-kazibin. Mengapa diuji begitu? Agar mereka mengetahui, bukan Allah. Allah tahu walaupun tidak kita buat. Lintasan Allah Ta'ala tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu. Tapi kenapa diuji itu? Palayak lam lisadaq. Mereka, untuk Allah beritahu kepada mereka, mereka termasuk dalam golongan yang sadaqu. Benarkah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'lamanal kazibin, agar mereka tahu adakah mereka termasuk dalam golongan orang yang mendustakan Allah. Nah, ini yang kebimbangan saya. Kebimbangan kalau kita tidak termasuk dalam orang yang sadaq, yang benar, imannya benar, dia faham ini pujian Allah, kena terima. Dan saya lihat dan saya nampak, kalau lepas saya lulus, saya lulus, kebimbangan saya apakah yang ini, akhir ini mungkin saya tidak lulus. Itu yang saya nak minta doa abang saya tadi, doa daripada adik saya tadi, doa semua orang baik saya lulus. Kita tidak tahu lagi bila kita berjumpa nanti setiap hari. Tapi selama ini kita lihat, kata dalam saat saya nak pergi ini pun, biasalah kalau di mereka itu belanjanya amat tinggi. Dulu pun pembedahan kita kena belanja sebanyak 128,000 US dulu. Mungkin sekarang kalau sama prosedur dibuat, mungkin sekarang dimaklumkan mungkin memerlukan sekali ganda. Namun demikian, saya atas nama wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat Allah Tuhan kamu itu kamu kena bersyukur dan kamu kena cerita. Saya tidak meminta kepada mana-mana orang untuk bantu saya. Tidak pernah sebut, tidak pernah minta. Tiada orang yang menelpon saya, bolehkah saya bantu? Datang kawan-kawan ada dalamnya yang saya tidak minta daripada mereka apa-apa.
Tapi Allah permudahkan kepada saya, semuanya telah selesai. Malah sebelum daripada saya mendapat sedikit duit untuk jadi advance kepada bank, saya minta anak saya Hamdi tolong tanya dengan Maybank, boleh tak dia keluar surat resmi, walaupun duit dalam bank itu tak sampai 50,000, tak ada, boleh tak keluar surat saya nak pakai kredit kad dari mereka sebanyak 500,000 ringgit. Dia katakan saya, mari ambil surat sekarang. Pergi ke bank, dapat satu surat authorize kredit kad 500,000 ringgit dengan tidak ada duit di bank. Itu saya kata, yang saya nak sebut tadi itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu satu kemudahan. Yang pentingnya surat itu dah ada dan boleh pergi, dan kredit kad saya boleh pakai. Itu di antara benda yang saya sebut tadi itu, mengatakan mungkin Allah bagi kepada saya dulu senang, takut susah kemudian, ujian besar kemudian, takut yang uji itu yang tidak boleh saya tanggung. Saya nak sangat saya terima ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang boleh saya tanggung. Tapi dengan doa semua, dengan sokongan moral dan material ke semua orang, saya nak merakamkan ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wa waffaqakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dalam redha-Nya. Atas itulah, atas permintaan rumah betul sekadar pendek, itu paling pendek lagi masih boleh bercakap. Kalau tidak 1 jam tu mungkin tak sesuai. Sekali lagi bagi saudara yang datang kemudian ini, saya nak menyebut bahawa saya memang dah tolak ramalan esok, tapi saya memang tidak mau kalau boleh saudara menyusahkan diri saya. Bukan saudara, tak susah, saya susah bila pergi ramai-ramai di airport. Sebenarnya saya datang malam ni, yang boleh bersalam dengan saya itulah sebagai kita bertauliah, bermuadaah, menikah selamat tinggal insya-Allah. Dan kalau saya bimbang, kalau saudara pergi juga pun di airport malam besok, takut tidak boleh berjumpa dengan saya. Tapi bukan makna saya tidak ada, saya ada. Tapi saya selalu orang kidnap pada orang ambil pergi masuk bilik ini. Orang ambil pergi masuk bilik sana dan sebagainya, yang sudah tidak berjumpa dengan saya. Akan kecewalah anda pergi jauh-jauh nak jumpa dengan saya di airport dan tidak berjumpa. Atas itulah saya sebut tadi ini, mengatakan kalau boleh tidak payah saudara pergi itu boleh. Tapi kalau dah terpegang Nabi juga, apa nak buat? Itulah saja dengan rakaman terakhirnya. Terima kasih dan terima kasih lagi, dan saya persilakan kepada jamuan makan malam, makan apa yang ada, jangan makan apa yang tidak ada. Maknanya kalau dah habis dah jangan makan. InsyaAllah cukup, insyaAllah Allah Ta'ala kurniakan kita kerahmatannya, keampunan segala dahulu. Dan terima kasih kepada anak-anak saya yang telah mengadakan majlis yang dapat kita berjumpa pada malam ini, dan sekurang-kurangnya sudah dapat juga melihat saya dari dekat malam ini. Kalau tidak ada masalah lain pun, setelah lama kita bersama-sama, semoga Allah meridai kita, merahmati kita dan mengampuni kita. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya